Tak laju tak apa. Yang penting style. Ni bukan cerita pasal lajak aku. Lajak aku laju. Yang tak laju je apa? Ni aku nak tunjuk dekat korang. EV aku ni yang tak laju. So kepada korang yang mana tak tahu rupa asal EV ni, macam mana kita angkat dekat GGR dulu sampai-sampai hodoh. Sebab apa? Side mirror dia ni kau. Besar gabak ni. Aku daripada Seremban ni, kalau aku tengok side mirror ni nampak pelik tu. Side mirror aku tengah pakai tu side mirror apa pula bang? Side mirror aku punya V100. Tapi rupa dia tu macam 90-an. Aku tak minat lah style macam ni. So aku ada jumpa side mirror yang terbaru dekat TikTok Shop. Rupa dia macam ni. Side mirror winglet. Macam sport bike, super bike sikit. Barang kalau handsome, murah, kita sauk terus geng. Material dia bukan plastik tau, kau dengar bunyi dia. Kau fikirlah sendiri apa material dia. Tapi yang penting bukan plastik. Dah macam Pani Galia V4 dah. Tak cerita banyak, kita buka side mirror old school ni, kita tukar side mirror yang lagi ngam. Kita tambah lah aku punya HP depan ni, kau relax Kau dah siap masuk LK tu, kau just masukkan je cap getah ni. And tu dia hasil dia, korang tengok. Ini baru betul. Side mirror pun ada, gaya pun ada. Yang mana nak dapatkan, pek kuning tu ada. Dah, aku nak pergi up spec motor ni biar boleh pergi 280 GPS. Mantap weh.